Kalau korang ke Pantai Timur, keluar exit Maran dekat Pahang tu, tak jauh dari Pekan Maran tu ada satu sungai yang air dia jernih. Air terjun Teladas nama dia. Memang tak perlu drive jauh pun dari exit Maran. Sungai dia pula kids friendly dan suasana dia memang tenang. Gambar tertampar ruling kat Sabah tu. Wow, nice lah air dia. Ni tu cantik. Kan? Ibu makanan letak Sana. Apa tukar? Ibu makanan letak Elok-elok ya. Ya Allah, ya jangan lompat. Tak payahlah sampai penuh zip dia. Zip. Harap sekali lah Zara dengan Iyah. Zara yang apa? Ni baju sapu. Au! Mana yang atas? Nak pergi mana? Letak shoes kat situ je. Ya, ambil pakai shoes sekali kat situ. Oh, dia. Ayah! Itu. Semua ni kalau dia nampak orang, dia tak gigit lah. Ya ke? Dia dah gigit ibu dah ni. Dia tak gigit ya pun. Cepat ayah. Aku tak nak tengok Underground City. Okey. Dia ada ikan ni. Nampak ikan? Ah! Tu. Ma! Pergilah tengok pakai. Pergilah tengok pakai Google. Alah, tak apa. Ia tak takut. Macam pergi snorkeling kan? Jom. Ni kan. Pergilah tengok kat bawah. Ibu tengok nampak macam tu je tadi. Ni kan. Biarlah ikan tu tak kacau lah. Ni kan. Takut. Ni kan dia. Tengoklah dekat dalam pakai Google. Tengok tu. Tak nampak ke tu? Ya. Ya. Jom kita tengok. Kami jumpa sungai ni pun secara tak sengaja sebenarnya. Masa menghala ke KL dari Terengganu ada kenduri kan, jalan jam, so kita carilah tempat yang dekat-dekat je dengan exit highway dan kebetulan jumpa tempat ni. Kira bernasib baiklah kita orang decide untuk singgah juga, dapatlah relax sekejap, anak pun dapat orang kata main sekejap sebelum sambung semula perjalanan ke ibu kota. Ibu tenang lah. Saya lompatlah. Ibu ingatkan dia terus ke situ. Ya, lambat. Masih dia lembut. Boleh berenang Zara, kat sini boleh berenang. Ya Allah. Ya, ni barulah cantik ya air dia kan. Ya, tengok sini, bye-bye. Bye-bye. Kita kat mana ni? Tak. Ni dekat negeri mana? Negeri. Pa? 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 Pak. Pa? Hang. Tak. Pahang. 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 Aku cerita orang lalu. This is so cool. It's so clear dia punya air. Okay. See that? Oh my god.
Masa kita singgah tu cuaca agak mendung dan lepas tu hujan turun. So bila hujan dah turun tu kita pun naik lah. Not bad jugalah dia punya facilities. Ada taman permainan, parking pun luas. Cuma toilet dia tu tak berapa sangat lah, kotor sikit. Tapi sungai ni dekat dengan pekan. So balik daripada sini kita orang singgah Masjid Maran untuk sambung bersihkan diri, solat semua sebelum sambung balik perjalanan kita. Mana tahu next time korang pula sangkut jam kan, bolehlah keluar Exit Maran dan singgah sungai ni.